nak bercerita tentang satu produk yang Numi terima. Agaknya dah sebulan lepas kot, tapi Numi tak ada masa nak buat tutorial ataupun nak buat review tentang dia. So hari ni Numi bertekad nak buat review tentang this is the Bright Energy Dressing Soft Milky Cream Whitening Effect. Okay, seperti yang sedia maklum, Numi pernah post benda ni dulu masa dekat Facebook ataupun Instagram yang Numi try dekat rumah dan sangat teruja dengan efek whitening yang instant, yang kita boleh nampak dengan sekelip mata je. Bila pakai pun dah nampak macam efek dia macam oh my god, memang putih kot tangan aku, muka aku. So hari ni Numi nak ajar korang nak ajar korang macam mana nak pakai benda ni dan nak bagi tahu beberapa kebaikan yang terdapat dalam krim ni lah. Okay, stay tuned. First, Numi nak bagi tahu apa yang dia claim dekat sini. It is whitening milky cream that makes your skin white and bring brightening effect to your skin when you rub and where you rub the product over the skin. It is available to whole body. Kau boleh letak semua, satu badan pun boleh, tapi benda ni kita letak dekat tangan and letak dekat muka and letak dekat kaki lah, nampak macam hitam ni. Nak pakai heels, nak nampak kaki tu putih, boleh lah pakai ni. Okay, then dia ada vitamin C that can absorb deeply to your skin, works for one dark skin effectively, adjust on one skin into one on white skin tone, almost natural, and the lifting effect of the ingredients of Indonesia improve your fine wrinkle and makes your skin clear and bright without stimulation. Maksudnya dia ada vitamin C dan bila dia absorb dalam skin kita, dia akan give whitening effect dan dia ada lifting effect macam kita meletakkan muka kita semua kulit-kulit yang lembar tu. Okay, so itulah kebaikan dia. Memang kita akan tengok sendiri. Numi akan buat eksperimen dekat muka dan dekat tangan dan korang boleh compare, right? Kita mulakan dekat tangan. Numi akan buat dekat sebelah tangan saja kalau nak compare. Okay, tangan ni, lepas tu bosok cukup. Kita nak ratakan dekat semua tangan agar tak ada dah nampak macam bercopak-copak kan. Okay, dekat sini je kita dah nampak perbezaan yang ketara. Yang ni lebih putih daripada ni. Nampak? Okay, kita akan buat pula dekat muka. Dekat muka ni tricky sikit sebab kita nak ratakan. Kita kena ratakan seluruh muka. Sebab kalau tak, kita akan rasa dia tak rata dan tak nampak cantik. Okay, pada pandangan ni, benda ni memang sangat memutihkan dan menghilangkan segala dark spot yang ada dekat muka. Kalau korang perasan tadi dekat sini ada dark spot kan. So boleh lah. Sekejap lagi basuh. Numi dah pun basuh muka dan tangan sebab tapi still nampak putih. So bila kita basuh tu, kita boleh kurangkan keputihan, kurangkan kadar putih yang kita nak tu. Kita boleh cuci dengan air suam. Inilah hasilnya.
samakan warna dia. Ni dia ni. Tapi tak samakan dengan ni. Okay. Right. Dia nampak rata. Kalau kita sapu dengan rata, dia nampak rata. Tapi kalau kita tak sapu dengan rata, dia akan nampak bercopak-copak. Lepas kita boleh buat makeup kita dengan biasa lah. Okay. Korang boleh dapatkan ni dekat Supermodel Secret. Korang boleh pergi dekat website dia. Sekarang ni diorang ada promotion untuk benda ni. Kalau tak silap 20% atau 15% discount. Dan harga asal dia 35. Tak silap. Okay, pergi dekat www.supermodel7.com dan korang boleh beli dengan keadaan segera. Dia ada banyak juga sebab dia ada cream, toner ataupun ada beberapa produk dalam range Kamo Sachachi ni. So cepat-cepat beli sebab. Okay, bye.